Wang, kau tolong ajar aku. Aku tak tahu nak bagi tahu macam mana. Sungguh. Aduh lah. Benda tu pun nak suruh aku ajar. Mu nak keluar ke dia. Bukan boderek je lah. Tahulah Wan. Masalahnya aku tengah jam ni. Kalau dia reject, macam mana? Kalau dia reject, maknanya mu pasal seorang lah tu selama ni. Aduh, kau ni terus macam tu Support dah sikit aku ni. Kan? Aku memang sungguh nak dia ni. Okey. Sebab kenapa mu nak confess ke dia? Adakah ia bagi dah hihi yang ia suka ke mu? Memanglah dia bagi hint. Contoh? Contohnya, kalau aku WhatsApp malam-malam, dia suruh tidur awal. Kalau waktu siang, dia suruh rehat dulu. Nanti free-free, dia suruh WhatsApp balik. Ya, tu memang hint. Tapi hint jangan kacau dia. Aduh. Tu bukan sweet ke? Nampak macam caring kan? Sweet pala hontakmu. Aduh. Alah, tak apa lah tu. Tolonglah ajar aku. Yang tu kemudian lah, yang tu. Mu sungguh nak confess ni? Nak sungguh? Ya lah, sungguh. Nak gila babi punya. Oh, babi ingat oh. Okey gini. Mu panggil namanya benda? Nama dia. Izara Natasha Ainun Bariyah. Tapi family dia panggil baby. Dia anak bongsu kat dalam family tu. Allah, nama. Dah panggil mu benda? Macam-macam. Kadang panggil Day. Kadang panggil oi. Kadang-kadang tu, ni rest sikit lah. Oi, ahoy. Gitu. Hoi. Tapi tak apalah. Mu nak sangat kan kat je kan? Kek gi, mu pergi jumpa je mu buat gini. Macam mana? Dia ajar aku. Gini. Mu pergi kat je, mu angkat tangan gini. Lepas tu kau ya. Baby, Adin nak bagi tahu sesuatu dekat baby. Sebenarnya, Adin ni tergila sangat dah dekat baby. Tergila-gila babi. Cerita. Okey. Aku cuba try. Dia sudah jatuh cinta gila baby dengan baby awak. Terbalik. Betul kan? Jatuh cinta gila babi dekat awak baby. Cuba try. Oh, terbalik. Okey, semula-semula. Baby, dia dah jatuh cinta gila baby dengan awak babi. Oh, serabutnya aku. Gila babi. Babi duduk depan, baby belakang. Kalau babi duduk belakang, babi yang munuk. Aduh, serabutlah aku ikut pada mula wadih. Wang. Sekejap ah. Cuba babi confess lagi ni. Babi. Belajar aku tu.